Benda paling menyeramkan aku sebagai pendaki gunung. Hantu di gunung tak cukup menyeramkan pendaki gunung. Binatang buas di gunung tidak cukup menyeramkan pendaki gunung. Sebab binatang buas ni dia jarang nak kacau orang. Jabatan Perhutanan buat rush permit. Okey, yang itu ada seram sikit tapi bukan tu cerita dia. Paling bikin seram sekali bila peralatan tidur di gunung kau basah. Engkau kalau nak cerita camping dekat kawasan bawah-bawah ni, alah bang, sleeping bag aku basah, aku okey je. Bang, kau cuba tidur dekat puncak gunung tahan dengan sleeping bag basah. Bang nak tengok kau boleh mimpi senyum ke tak? Tak kira lah kau beli barang-barang berkualiti harga macam mana pun, kalau peralatan tidur kau basah, kiok babe. Korang beli je Scomat Press Pack ni. Confirm boleh kasih settle masalah tu. Scomat Press Pack ni bertujuan untuk memastikan peralatan tidur kau kekal kering. Material dia perbuat daripada jenis yang kalis air dan tahan lasak. Kenapa pula dia ada button ni kan? Okey, jom aku tunjukkan. Ni aku demo macam mana aku packing barang tidur aku. Secara kasarnya kau akan nampak setinggi ini kain yang aku nak bawa, tapi benda ni semua boleh mampat. Cara nak simpan pun takkan nak kena ngajar kan. So basically Scomat Press Pack ni dia buat lebih kurang untuk memudahkan kita simpan barang di dalam bag hiking tu nanti. Terserah kat korang nak sumbat-sumbat atau nak susun cun-cun. Kalau macam aku ni, kira sebenarnya aku susun kat dalam ni. Okay, letak dulu. Dah cukup kan? Sekarang ni aku buka dulu pipe belah bawah ni. Depan ni terserah pada cara masing-masing. Kalau macam aku, biasanya aku akan mampatkan. Aku tekan untuk buang angin dia, tekan. Dan kalau perlu pijak, kalau perlu duduk. Agak-agak dah puas menekan, kita ketatkan balik lubang ni. Percayalah cakap aku, ini kalau aku pakai lutut ni, dia akan makin kempis. Dia boleh mampat kau-kau. Pertamanya, bila simpan dalam beg, kita dapat jimatkan space supaya ada lebih ruang untuk kita bawa benda hal lain. Barang ni dah ready stock guys. Jadi kalau korang nak, korang kenalah cepat-cepat beli. Best part dia adalah Scomat ni jenama Malaysia, dan barang seumpama macam ni, company lain yang jual tu selalu sangat sold out, atau senang kira cakapnya memang tak ada. So guys, part-part lipat, siapa cepat dia dapat.